Sebab itu Dr. Mahathir menganjurkan kepada kita untuk menandatangani deklarasi rakyat. Sudah terkolek. Kita dah kolek 1,2 juta lebih tanda tangan. 250,000 tanda tangan ditolak kerana tidak ada tanda tangan, tidak ada IC, tidak ada nama yang ditulis. Pihak sekretariat cek, tengok detail, mesti ada nama, mesti ada nombor kad kenalan, dan mesti ada tanda tangan. Salah satu daripada tiga elemen ini tidak ada, kita tolak barang itu. Yang terkumpul 1,2 juta. 2-3 hari sudah, berkat strategi Habibur Rahman, pakar strategi yang ada di Kililik Datuk Najib sekarang ni, salah seorang dia nama Habibur Rahman. Habibur Rahman telah mengupah seorang untuk mengatakan bahawa dia terlibat dalam pemalsuan tanda tangan. Siapa budak ni kita tak kenal. Najib dalam keadaan desperate, tuan-tuan dan puan, dia boleh buat apa saja. Dia boleh buat apa saja. Ini tak semena-mena pada hari terakhir persidangan parlimen, tiba-tiba Hadi Awang kemukakan suatu rang undang-undang untuk meminda bidang kuasa jenayah syariah. Tidak ada apa-apa. Orang kata kalau tidak apa-apa, basakan tempua bersarang rendah. Tak ada apa-apa. Tak pernah tak berbunyi, tak apa. Tiba-tiba Hadi Awang table usul pada hari terakhir persidangan Dewan. Speaker terima usul ini untuk dibahaskan pada persidangan yang akan datang. Saya kata nasib baik saya tak ada dalam parlimen. Kalau tidak, dengan speaker-speaker ni saya balon. Tapi tonton doalah tahun akan datang, pilihan raya akan datang, kalau saya ada peluang, saya memang nak duduk parlimen kali ini. Kalau Najib masih lagi jadi ini. Tak, saya minta ni bukan pasal apa, Tan Sri Muhyiddin juga akan breakthrough nanti calon-calon. Nah. Tak ada apa-apa, tuan-tuan. Tiba-tiba Hadi boleh bentang, speaker boleh terima. Saya tahu ini ada pakatan antara Hadi Awang dengan Najib Tun Razak. Dia panggil Hadi, court table berdiri, speaker akan terima. Lepas tu dia suruh MCA menjerit hari ini. Presiden MCA dia pun menjerit. MCA tidak akan keluar daripada Barisan Nasional, tapi dia akan letak jawatan sebagai Presiden MCA kalau rang undang-undang yang dikemukakan oleh Hadi ini, pindaan ini, diterima oleh Dewan. Tujuan dia apa? Supaya Liau ada muka nak pergi jumpa pengundi-pengundi Cina di Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Tengok, kita lawan. Sebab itu kita kena kuat. You kena bagi Barisan Nasional menang ini kali. Supaya ini pas, kita boleh hembuk keluar. Dia punya taktik. Najib licik, tapi taktik dia dalam poket kita. Ini kalau ini Bugis Bapuk punya taktik, kita boleh makan dalam time lah. Dia sanggup buat apa saja. Dan isu ini juga akan digunakan untuk mengalihkan perhatian masyarakat antara Islam dengan bukan Islam, sesama rakyat, antara Melayu dengan bukan Melayu, akan dilagakan semau-maunya untuk mengalihkan isu 1MDB, 2.6 bilion dan SRC ini. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan.